Jumlah capaian penonton Didik TV KPM mencatat peningkatan ketara pada Disember 2024 dengan jumlah penonton 5.21 juta. Lonjakan melebihi 700,000 penonton ini bertempatan dengan tempoh persediaan dan pelaksanaan SPM yang bermula Disember menunjukkan bahawa murid aktif menggunakan siaran pendidikan ini sebagai sumber pembelajaran atau ulang kaji. Antara program yang menjadi tumpuan ialah program menengah rendah, program menengah atas, pecutan SPM dan sukses SPM di mana setiap rancangan ini mencapai melebihi 1.4 juta penonton. Program pembelajaran yang disiarkan menerusi Didik TV KPM terus menunjukkan impak positif terhadap prestasi penontonnya. Mengikut maklum balas yang diterima daripada tenaga pengajar program, rata-rata ibu bapa dan murid memaklumkan bahawa sesi pembelajaran tersebut berjaya mengoptimumkan proses ulang kaji selain berkongsi tips dan formula yang berkesan. Program ini juga umpama kelas tambahan percuma bagi mereka sekaligus membuktikan keberkesanan usaha dan komitmen seluruh warga pendidik telah membuahkan hasil. Didik TV KPM